Pulau Tanjung Tok Keramat. Ui, nama dia. Ataupun orang duk panggil Tanjung Tok Keramat. Nama pulau ni dah pun didaftarkan secara rasmi sebagai sebuah pulau ataupun entiti geografi oleh Jabatan Hukum dan Pemetaan Malaysia JUPEM. Pulau Tanjung Tok Keramat ni sebahagian daripada Langkawi UNESCO Global Geopark. Kaya dengan formasi batu kapur purba dan juga ekosistem paya bakau. Nama Tok Keramat ni kalau dalam budaya orang Melayu kita ni selalulah dikaitkan dengan tapak yang dianggap suci ataupun nilai sejarah ataupun spiritual yang biasanya melibatkan makam-makam tokoh-tokoh awal nu. Di Langkawi selalunya mereka duk kaitkanlah dengan kisah-kisah macam kisah Mahkamah Suri, dok pun Merah Terbakar. Tu cerita dia. Langkawi Permata Kedah.